Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang tugasan 2 yang bertajuk pengujaran dan penyukuan sebutan baku dalam aktiviti kebahasaan dengan kod kursus BMMB 3183 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu yang diajar oleh pensyarah Encik Cik Mansur bin Cik Tom. Sebelum kami teruskan kepada agenda yang seterusnya, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami terlebih dahulu. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang. Yang pertama, Nur Alisa binti As'ari. Yang kedua, Nik Muhammad Farizwan bin Nik Yusof. Yang ketiga, Wan Nur Najwa binti Wan Muhammad Liza. Dan yang keempat, Nurul Nazira binti Nadran. Puisi tradisional yang pertama iaitu Gurindam. Gurindam 12, fasal yang ketiga. Ayuh sama-sama kita dengarkan. Sembahkan Gurindam 12, fasal yang ketiga, karya Raja Ali Haji. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, nescaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, di situlah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Sekian. Secara umumnya, Gurindam merupakan pengajaran, nasihat atau kata-kata mutiara yang berunsurkan keagamaan, moral atau falsafah. Gurindam 12, fasal yang ketiga, mengajar kita supaya menjaga dan mengawal setiap anggota badan seperti mata, telinga, lidah, tangan, perut, kemaluan dan juga kaki. Jika anggota ini dijaga dengan baik, kita dapat mengelakkan diri daripada melakukan dosa dan perkara yang memudaratkan. Penjagaan anggota badan adalah penting untuk membentuk akhlak mulia dan kehidupan yang sejahtera. Baiklah, puisi tradisional Melayu yang seterusnya adalah syair. Mari kita dengarkan dahulu bersama-sama syair nasihat Ayah Bonda Irama Hiasan. Syair nasihat Ayah Bonda Irama Hiasan. Nasihat diberikan untuk anak-anda, iringan doa ayah dan bonda. Sematkan semua di dalam dada, agar selamat di mana berada. Di tepi
di koridor berhati-hati, bergurau di tangga, bahaya menanti. Peraturan di padang harus diikuti, tiada cedera, ceria pasti. Di kantin dan tandas usahlah leka, jika terjatuh kaki terluka. Kalau hindari tiada berduka, guru di sekolah semuanya suka. Sekian. Baiklah, syair tadi menggambarkan situasi nasihat yang diberikan oleh ibu bapa dan guru kepada anak-anak, khususnya dalam konteks sekolah. Pesanan dan doa daripada ibu bapa menjadi panduan anak-anak agar sentiasa menjaga keselamatan dan mematuhi peraturan. Penulis juga ingin menyampaikan bahawa kepentingan untuk sentiasa berhati-hati dan menjaga kelakuan di tempat awam seperti di sekolah agar mereka sentiasa selamat. Baiklah, puisi tradisional Melayu yang ketiga iaitu seloka. Mari kita dengarkan bersama-sama. Pandai-pandai, wahai Pak Pandir, anak dipijak, dagang dijinjing, kucing dibunuh, tikus dibela, harta habis, padang tergadai. Mendengar gelagak dagang, tak sedar bertelanjang. Mendengar guruh di langit, air tempayan dicurahkan. Mulut kena suap pisang, buntut kena cangkuk onak, gunting makan di hujung. Pak Pandir juga yang menanggung. Apa didengar gelagak dagang, gelagak rambutan jantan. Orang berbunga, dia berbunga. Orang berbuah, tapi dia haram. Kilat memancar, hujan tak lalu. Awak juga kecundangan. Pandai-pandai, wahai Pak Pandir, awak juga yang menanggung. Seloka yang telah saya pilih iaitu seloka Pak Pandir. Jadi, seloka Pak Pandir menggambarkan sindiran terhadap Pak Pandir yang bersikap bodoh, mudah terpengaruh, tamak dan lalai dalam menjalankan tanggungjawab. Penulis mengkritik watak Pak Pandir yang mengutamakan orang luar iaitu dagang daripada keluarganya sendiri. Serta Pak Pandir sibuk mencari keuntungan yang belum pasti. Akhirnya, kelakuan Pak Pandir menyebabkan kerugian besar kepada dirinya dan orang lain. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan kata akar? Kata akar ni ialah kata yang belum diberi apa-apa imbuhan. Sebagai contoh, perkataan dasar tani dan kata akarnya ialah petani. Okey, yang pertama kita akan lihat kata akar pada gurinda rangkaian kedua. Yang pertama, pelihara, penyempuan, pelihara. Yang kedua, kuping, kuping. Yang ketiga, kabar, kabar. Dan yang terakhirlah jahat, jahat. Seterusnya kita akan lihat kata akar pada syair rangkaian yang ketiga. Kata akar, duka, duka, kantin, kantin, tandas, tandas. Dan yang terakhirlah leka, leka.
Dan yang terakhir kata akar pada seloka rangkaian kedua. Kata akar dengar, dengar, dagang, dagang, telanjang, telanjang, dan terakhir langit, langit. Seterusnya kita lihat kata pinjaman. Kata pinjaman merupakan perkataan yang diambil daripada bahasa asing dan digunakan dalam bahasa Melayu sama ada dengan sedikit perubahan ejaan mahupun sebutan supaya sesuai dengan sistem bahasa Melayu. Seterusnya kita lihat kata pinjaman dalam gurindam iaitu gurindam 12 pasal yang ketiga. Yang pertama, sedikitlah cita-cita. Perkataan yang digariskan di sini adalah cita. Cita mempunyai dua suku kata iaitu ci dan juga ta. Cita merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab. Yang kedua, nescaya dapat daripadanya faedah. Perkataan yang digariskan di sini adalah faedah. Faedah mempunyai dua suku kata iaitu fa'il dan juga dah. Faedah merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab. Selain itu, dalam ayat ini juga terdapat kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit iaitu nescaya. Nescaya mempunyai tiga suku kata iaitu nes, ca dan juga ya. Okey, seterusnya anggota tengah hendaklah ingat. Perkataan yang digariskan di sini adalah anggota. Anggota mempunyai tiga suku kata iaitu ang, go dan juga ta. Anggota merupakan kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit. Yang keempat, di situlah banyak orang yang hilang semangat. Perkataan yang digariskan di sini adalah semangat. Semangat mempunyai tiga suku kata iaitu se, ma dan juga ngat. Semangat merupakan kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit. Seterusnya, kita beralih pula kepada kata pinjaman dalam syair. Syair iaitu syair nasihat ayah bonda. Yang pertama, nasihat diberikan kepada anak anda. Perkataan yang digariskan di sini adalah nasihat. Nasihat mempunyai tiga suku kata, na, si dan juga had. Nasihat merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab. Yang kedua, iringan doa ayah dan bonda. Perkataan yang digariskan adalah doa. Doa mempunyai satu suku kata dan merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab. Yang ketiga, di tepi koridor berhati-hati. Perkataan yang digariskan adalah koridor. Koridor mempunyai tiga suku kata iaitu ko, ri dan juga do. Koridor merupakan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. Yang keempat, peraturan di padang harus diikuti. Perkataan yang digariskan adalah peraturan. Peraturan mempunyai 4 suku kata iaitu per, ra, tu dan juga ran. Peraturan merupakan kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit. Yang kelima, di kantin dan tandas usahlah leka. Perkataan yang digariskan adalah kantin. Kantin mempunyai 2 suku kata iaitu kan dan juga tin. Kantin merupakan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. Dan yang terakhir, guru di sekolah semuanya suka. Perkataan yang digariskan adalah guru. Guru mempunyai 2 suku kata dan guru merupakan kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit. Yang terakhir, kita lihat kata pinjaman dalam seloka, iaitu seloka Pak Pandey. Yang pertama, anak dipijak, dagang dijunjung. Perkataan yang digariskan adalah dagang. Dagang mempunyai 2 suku kata dan merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab. Yang kedua, mendengar guruh di langit. Perkataan yang digariskan adalah guruh. Guruh mempunyai 2 suku kata dan merupakan kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit. Dan yang ketiga, buntut kena cangkut onak. Perkataan yang digariskan adalah onak. Onak mempunyai 2 suku kata dan merupakan kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit. Dan yang keempat, orang berbuah tapi dia haram. Perkataan yang digariskan di sini adalah haram. Haram mempunyai 2 suku kata dan merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab. Baiklah, kita pergi pula kepada kata dasar. Jadi, menurut Kamus Dewan edisi keempat, kata dasar merujuk kepada kata yang menjadi pokok atau akar kepada kata terbitan dan tidak diberi imbuhan. Contohnya, paksa merupakan kata dasar. Jika ia diberi imbuhan awalan paksa akan menjadi kata terbitan, iaitu terpaksa. Baiklah, berikut merupakan contoh kata dasar yang terdapat dalam gurindam.
iaitu pada rangkap yang kelima. Yang pertama ialah anggota. Kata dasarnya merupakan anggota. Jadi anggota terdiri daripada 3 suku kata iaitu ang, go dan juga te. Yang kedua, diingati. Diingati, kata dasarnya ialah ingat dan suku katanya ada 2 iaitu i dan juga ngat. Yang ketiga, orang. Kata dasarnya orang dan penyukuannya ada 2, o dan juga rang. Dan yang terakhir, semangat. Kata dasar merupakan semangat dan penyukuannya ada 3 iaitu se, ma dan ngat. Baiklah, berikut merupakan kata dasar dalam syair iaitu pada rangkap yang kedua. Terdapat 4 perkataan. Yang pertama, bergurau. Jadi, kata dasar bagi bergurau merupakan gurau dan penyukuannya ada 2 iaitu ku dan rau. Yang kedua ialah bahaya. Bahaya merupakan kata dasar dan penyukuannya ada 3, ba, ha dan ya. Yang ketiga, peraturan, di mana kata dasar bagi peraturan ialah atur dan penyukuan bagi atur ada 2 iaitu a dan juga tur. Manakala yang terakhir, cedera. Cedera juga merupakan kata dasar dan penyukuan bagi perkataan ini ada 3 iaitu ce, de dan ra. Baiklah, seterusnya kata dasar dalam seloka yang saya ambil daripada rangkap yang kedua. Terdapat 4 perkataan iaitu yang pertama, mendengar. Mendengar terdiri daripada kata dasar, dengar dan penyukuan. Terdapat 2 iaitu de dan juga ngar. Yang kedua, dagang. Dagang merupakan kata dasar dan penyukuannya ada 2, da dan juga gang. Ketiga, tempayan. Tempayan juga merupakan kata dasar dan penyukuannya ada 3 iaitu tem, pa dan juga yan. Dan yang terakhir, dicurahkan. Dicurahkan terdiri daripada kata dasar curah dan penyukuan bagi curah ada 2 iaitu cu dan juga rah. Baiklah, kita beralih pula kepada kata terbitan. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan kata terbitan ini? Kata terbitan terhasil daripada proses pengimbuhan iaitu proses yang menambah atau menggandingkan imbuhan pada kata dasar yang kemudiannya akan menghasilkan kata terbitan. Secara ringkasnya, kata terbitan ini terhasil dengan adanya kata dasar yang ditambah dengan imbuhan, sama ada imbuhan awalan, akhiran, apitan ataupun imbuhan sisipan. Baiklah, sekarang saya akan menganalisis kata terbitan yang terdapat dalam ketiga-tiga puisi ini. Baiklah, kita pergi kepada puisi yang pertama iaitu Gurindam 12. Berikut merupakan lirik ataupun rangkap yang terdapat dalam Gurindam 12 pasal yang ketiga. Baiklah, dalam Gurindam 12 ini terdapat 9 kata terbitan, iaitu yang pertama perkataan terpelihara. Penyukuannya ialah mempunyai 5 suku kata. Terpelihara. Dan kategorinya ialah imbuhan awalan ter. Imbuhan awalan ter ini terdapat imbuhan ter di hadapan kata dasar iaitu pelihara. Perkataan yang kedua ialah bersungguh-sungguh. Penyukuannya ialah bersungguh-sungguh. Imbuhan yang terdapat dalam kata terbitan ini ialah imbuhan awalan ber. Yang ketiga ialah perkataan memeliharakan. Penyukuannya ialah memeliharakan. Kategorinya ialah imbuhan apitan mekan, iaitu imbuhan mekan ini diapit dengan kata dasar. Seterusnya yang keempat ialah diingat. Penyukuannya ialah diingat. Imbuhannya ialah imbuhan awalan di.
Yang kelima ialah dipeliharakan. Penyukuannya ialah dipeliharakan. Imbuhan apitan dikan, diapit kata dasarnya, iaitu kata dasarnya ialah pelihara dan diapit dengan imbuhan dikan. Yang keenam ialah perkataan terlalu. Penyukuannya ialah terla dan lu. Terdapat 3 suku kata. Imbuhannya ialah imbuhan awalan ter. Yang ketujuh ialah perkataan membawa. Penyukuannya ialah membawa. Kategorinya ialah imbuhan awalan mem yang ada di hadapan kata dasar bawa. Yang ke-8 ialah perkataan berjalan. Penyukuannya ialah berjalan. Imbuhannya ialah imbuhan awalan ber. Yang terakhir ialah perkataan membawa. Penyukuannya ialah membawa. Imbuhannya ialah imbuhan awalan mem. Baiklah, kita beralih pula kepada puisi yang seterusnya, iaitu syair Ayah Bonda. Kata terbitan yang terdapat dalam syair Ayah Bonda ini pada rangkap yang pertama. Nasihat diberikan untuk ananda, iringan doa ayah dan bonda. Sematkan semua di dalam dada, agar selamat di mana berada. Baiklah, kata terbitan yang terdapat dalam rangkap yang pertama ini ialah perkataan diberikan. Penyukuannya ialah diberikan. Kategori imbuhan yang terdapat dalam kata terbitan ini ialah imbuhan apitan di-kan. Yang diapit dengan kata dasarnya ialah beri. Diapit dengan imbuhan di-kan. Perkataan yang kedua ialah iringan. Penyukuannya ialah iringan. Kategori yang terdapat dalam kata terbitan tersebut ialah imbuhan akhiran an yang terdapat di akhir kata dasar iring. Perkataan yang seterusnya ialah sematkan. Penyukuannya ialah sematkan. Kategorinya ialah imbuhan akhiran an. Perkataan yang seterusnya ialah berada. Penyukuannya ialah berada. Kategorinya ialah imbuhan awalan ber yang ada di hadapan kata dasar ada. Baiklah, kita pergi kepada rangkap yang kedua pula dalam syair Ayah Bonda, iaitu di tepi koridor berhati-hati, bergurau di tangga, bahaya menanti, peraturan di padang harus diikuti, tiada cedera, ceria pasti. Kata terbitan yang terdapat dalam rangkap yang kedua dalam syair Ayah Bonda ini ialah yang pertama ialah berhati-hati. Penyukuannya ialah berhati-hati. Imbuhan yang terdapat dalam kata terbitan tersebut ialah imbuhan awalan ber. Seterusnya, perkataan bergurau. Penyukuannya ialah bergurau. Imbuhan yang terdapat dalam perkataan bergurau ini ialah imbuhan awalan ber. Seterusnya ialah perkataan menanti. Penyukuannya ialah menanti. Imbuhan yang terdapat dalam perkataan menanti ini ialah imbuhan awalan me. Seterusnya, perkataan diikuti. Penyukuannya ialah diikuti. Imbuhan yang terdapat dalam perkataan ini ialah imbuhan apitan di-i. Seterusnya, kita beralih pula kepada rangkap yang ketiga dalam syair Ayah Bonda. Dalam rangkap ini, di kantin dan tandas, usahlah leka. Jika terjatuh, kaki terluka. Kalau hindari, tiada berduka. Guru di sekolah, semuanya suka. Perkataan kata terbitan yang terdapat dalam rangkap yang ketiga ini ialah terjatuh. Penyukuannya ialah terjatuh. Imbuhan yang terdapat dalam perkataan terjatuh ini ialah imbuhan awalan ber.
Seterusnya, perkataan terluka. Penyukuan yang terdapat penyukuan yang ada. Penyukuannya ialah terluka. Imbuhan yang terdapat dalam perkataan ini ialah imbuhan awalan ter. Baiklah, kita beralih pula kepada puisi seterusnya, iaitu Seloka Pak Pandir. Berikut merupakan rangkap yang pertama. Baiklah, kata terbitan yang ada dalam rangkap yang pertama dalam Seloka Pak Pandir ini, iaitu perkataan dipijak. Penyukuannya ialah dipijak. Perkataan yang kedua ialah dijinjing. Penyukuannya ialah dijinjing. Perkataan yang ketiga ialah dibunuh. Penyukuannya ialah dibunuh. Dibunuh ini mempunyai 3 suku kata, iaitu dibunuh. Perkataan yang seterusnya ialah dibelah. Penyukuannya ialah dibelah. Kategori dalam empat perkataan ini ialah imbuhan awalan di yang berada di hadapan kata dasar. Seterusnya, yang kelima ialah perkataan tergadai. Penyukuannya ialah tergadai. Imbuhan awalan ter yang terdapat di hadapan kata dasar gadai menjadi kata terbitan tergadai. Baiklah, kita pergi kepada rangkap yang kedua pula dalam Seloka Pak Pandir ini. Baiklah, perkataan kata terbitan yang seterusnya ialah mendengar. Penyukuannya ialah mendengar. Terdapat 3 suku kata. Dan imbuhan yang terdapat dalam kata terbitan ini ialah imbuhan awalan men. Perkataan yang seterusnya ialah bertelanjang. Penyukuannya ialah bertelanjang. Imbuhan yang terdapat dalam perkataan ini ialah imbuhan awalan ber. Seterusnya, perkataan dicurahkan. Penyukuannya ialah dicurahkan. Yang diapit kata dasarnya iaitu curah dan diapit dengan imbuhan apitan di-kan. Dalam rangkap yang ketiga pula, terdapat satu sahaja kata terbitan iaitu menanggung. Penyukuannya ialah menanggung. Terdapat imbuhan awalan me di hadapan kata dasar tanggung. Jadi, kita beralih pula kepada rangkap yang keempat dalam Seloka Pak Pandir ini. Perkataan kata terbitan yang ke-10 dalam Seloka Pak Pandir ini ialah didengar. Penyukuannya ialah didengar. Imbuhan yang terdapat dalam kata terbitan ini ialah imbuhan awalan di. Yang ke-11 ialah berbunga. Penyukuannya ialah berbunga. Imbuhan yang terdapat dalam kata terbitan ini ialah imbuhan awalan ber. Dan yang ke-12 ialah berbuah. Penyukuannya ialah berbuah. Imbuhan yang terdapat dalam kata terbitan berbuah ini ialah imbuhan awalan ber yang terdapat di hadapan kata dasar buah. Pada rangkap yang kelima pula, perkataan memancar. Kata terbitan ini, cara penyukuannya ialah memancar dan imbuhan awalan me yang terdapat di hadapan kata dasar mancar. Seterusnya kita beralih pula kepada diftong dalam ketiga-tiga puisi ini. Jadi apa itu yang dimaksudkan dengan diftong ini? Diftong ialah gabungan 2 bunyi vokal yang disebut dalam satu suku kata dan disebut dalam satu hembusan nafas akibat perubahan kedudukan lidah seperti ai, au dan oi. Cara penghasilan diftong ini adalah dengan lidah bermula pada kedudukan vokal yang pertama dan kemudian digerakkan atau digeluncurkan ke arah
kedudukan vokal yang kedua. Jadi, cara-cara untuk kenal diftong ini adalah yang pertama, diftong ini berada dalam satu suku kata sahaja. Yang kedua, diftong mempunyai satu puncak kelantangan. Yang ketiga, disebut dalam satu hembusan nafas sahaja dan hanya hadir dalam suku kata terbuka sahaja, iaitu suku kata yang berakhir dengan huruf vokal sahaja, iaitu AI, AU dan OI. Cara untuk kenal vokal terbuka ataupun vokal tertutup jika tidak mahu tertukar ialah saya memperkenalkan tips ini, iaitu jika jari terbuka terbentuk huruf V. Jadi, suku kata yang diakhiri dengan huruf vokal ialah suku kata terbuka. Manakala suku kata yang tertutup ialah suku kata yang diakhiri dengan konsonan. Baiklah, kita pergi kepada puisi yang pertama iaitu Gurindam 12, fasal yang ketiga. Jadi, kita kenal pasti diftong yang terdapat dalam puisi ini. Bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan daripada segala berat dan ringan. Jadi diftong yang ada ni ialah dalam rangkap yang keempat, iaitu perkataan engkau. Penyukuannya ialah engkau. Kategorinya ialah diftong kerana perkataan engkau pada suku kata kau mempunyai diftong vokal AU. Au. Baiklah, dalam puisi seterusnya iaitu Syair Ayah Bonda terdapat satu diftong sahaja, iaitu pada rangkap yang kedua, baris kedua. Bergurau di tangga, bahaya menanti. Perkataan bergurau merupakan diftong kerana mempunyai vokal AU pada suku kata yang ketiga, menunjukkan diftong. Penyukuannya ialah bergurau. Yang seterusnya ialah puisi Seloka Pak Pandir. Diftong yang terdapat dalam puisi ini hanya ada 3, iaitu pada rangkap yang pertama, baris yang pertama, pandai-pandai wahai Pak Pandir. Perkataan yang pertama ialah pandai-pandai. Penyukuannya ialah pandai-pandai. Seterusnya perkataan wahai. Penyukuannya ialah wahai. Jadi, pada rangkap yang pertama, baris keempat pula, harta habis, badan tergadai. Perkataan tergadai merupakan diftong kerana mempunyai suku kata yang terdapat huruf 2 vokal, iaitu AI. Jadi, ketiga-tiga perkataan yang saya sebutkan tadi mempunyai diftong AI kerana dalam satu suku kata sahaja terdapat 2 vokal, iaitu vokal AI. Baiklah, kita beralih pula kepada vokal rangkap dan vokal berganding. Maksud bagi vokal rangkap ialah 2 bunyi vokal yang digabungkan dan dilafazkan dalam satu suku kata. Contohnya, vokal AA, UA, UI, IA, IO dan sebagainya. Manakala vokal berganding ialah 2 huruf vokal yang digabungkan dan dilafazkan dalam 2 suku kata. Contohnya, AU, AI, AI dan sebagainya. Baiklah, vokal rangkap dan juga vokal berganding bagi gurindam. Yang pertama, kita pergi kepada vokal rangkap. Terdapat 2 vokal rangkap yang telah saya jumpai dalam gurindam, iaitu yang pertama, fi'il, yang terdiri daripada 2 vokal I dan seolah-olah terdapat glotis di tengah-tengah. Dan yang kedua iaitu tiada, terdiri daripada 2 vokal iaitu I dan juga A. Dan apabila kita sebut tiada, seolah-olah kita menambahkan huruf Y di tengah-tengah vokal I dan vokal A. Kemudian, kita pergi kepada vokal berganding. Vokal berganding yang pertama iaitu faedah, terdiri daripada vokal A dan juga vokal E. Dan yang kedua, engkau, terdiri daripada vokal A dan juga vokal. Seterusnya, kita pergi kepada vokal yang ada di dalam syair.
vokal rangkap yang pertama iaitu semua. Terdiri daripada vokal U dan juga vokal A. Dan apabila kita sebut semua, seolah-olah kita menambahkan huruf W di tengah-tengah vokal U dan juga vokal A. Dan yang kedua, tiada seperti yang telah saya terangkan sebelum ini. Yang seterusnya iaitu vokal berganding. Vokal berganding yang pertama, doa, terdiri daripada vokal O dan juga vokal A. Dan yang terakhir, bergurau, terdiri daripada vokal A dan juga vokal U. Dan yang terakhir, vokal di dalam seloka. Vokal rangkap yang pertama, suap, terdiri daripada vokal U dan juga A. Apabila kita menyebut perkataan suap, seolah-olah kita menambahkan huruf W di tengah-tengah vokal U dan juga vokal A tersebut. Sama juga dengan berbuah, terdiri daripada vokal U dan juga vokal A. Seterusnya ialah berganding. Vokal berganding yang pertama, pandai, terdiri daripada vokal A dan juga vokal I. Yang kedua, wahai, juga vokal A dan vokal I. Dan yang terakhir, air, juga vokal A dan vokal I. Baiklah, seterusnya kita beralih pula kepada suprasegmental. Baiklah, suprasegmental merupakan unsur-unsur bahasa yang terdapat dalam bahasa Melayu, terdiri daripada tekanan, nada atau intonasi, jeda, panjang pendek, tempoh dan rima. Jadi, fonem suprasegmental atau lebih dikenali sebagai fonem suprapenggalan merupakan sifat bunyi yang menumpangi sesuatu fonem. Unsur suprasegmental yang pertama iaitu nada. Dalam modul fonetik dan fonologi bahasa Melayu, nada dijelaskan sebagai kadar meninggi atau menurun pengucapan sesuatu suku kata atau perkataan. Nada boleh dibahagikan kepada tahap-tahap seperti rendah iaitu nombor 1, biasa nombor 2, tinggi nombor 3 dan sangat tinggi nombor 4 untuk menunjukkan ketinggian suara. Baiklah, analisis nada yang pertama iaitu di dalam gurindap. Berikut merupakan rangkap yang pertama. Nada sedikit naik pada bahagian mata menandakan peringatan dan penegasan. Hal ini supaya dapat menarik perhatian pendengar agar berwaspada ketika melakukan pandangan. Nada dalam gurindam ini naik dan menurun selaras dengan tujuan gurindam iaitu mendidik budi dan akhlak dengan kesantunan. Baiklah, yang kedua, syair. Berikut merupakan rangkap pertama dalam syair. Oleh kerana syair ini ialah syair nasihat, suara pembaca atau penyanyi syair boleh disampaikan dengan nada yang lembut tetapi tegas. Hal ini kerana ia dapat memberikan nilai kasih sayang, peringatan dan teguran. Apabila menyampaikan syair, nada boleh diturunkan sedikit pada bahagian ayah dan bonda bagi menunjukkan penghormatan dan keseriusan. Dan yang terakhir, seloka. Di atas merupakan contoh rangkap dari seloka Pak Pandir yang menggunakan nada naik. Dalam baris-baris ini, nada naik boleh diletakkan pada perkataan dijinjing untuk menekankan unsur sindiran kepada watak Pak Pandir. Secara ringkasnya, nada diperlukan kerana ia menambah makna, menyampaikan emosi, menonjolkan irama dan membantu pendengar memahami mesej dengan lebih baik. Baiklah, suprasegmental yang seterusnya ialah jeda. Jeda dikatakan sebagai persendian atau dalam ujaran dan pertuturan, jeda berperanan sebagai hentian sebentar. Yang pertama, kita akan lihat jeda dalam gurindam pada rangkap yang pertama. Jadi, setiap rangkap terdiri daripada 2 baris sahaja. Jadi, satu jeda utama di tengah sudah mencukupi. Jeda selepas setiap baris pertama penting untuk menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Sebagai contoh, apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Jeda selepas kata mata itu menandakan syarat dan baris seterusnya. Seterusnya, jeda pada syair rangkap yang ketiga. Jeda di hujung setiap baris untuk mengekalkan irama 4 baris seutai A yang merupakan ciri syair. Bacaan perlu lembut dan perlahan dengan jeda pendek supaya mesej nasihat disampaikan dengan tenang.
Jenis jeda yang digunakan, jeda irama dan makna, menandakan penghujung baris sajak dan membantu penyampaian mesej kasih sayang. Jeda yang terakhir kita akan lihat pada seloka rangkaian pertama. Setiap baris mempunyai satu jeda di hujung untuk memberi ruang bernafas dan mengekalkan retak sindiran. Seloka ini dibaca dengan nada bebas tetapi berirama. Jadi jeda digunakan untuk menonjolkan perbandingan dan sindiran. Seterusnya kita akan beralih kepada tekanan. Tekanan bermaksud ucapan yang ditekankan pada satu-satu suku kata itu sehingga bahagian tersebut akan nampak lebih keras atau menonjol apabila disebut. Yang pertama, tekanan pada gurindam rangkaian ketiga. Tekanan diberi pada anggota badan, mata, kuping, lidah, tangan, perut dan kaki untuk menarik perhatian pendengar pada nasihat moral. Baris kedua setiap rangkap juga diberi tekanan kerana mengandungi akibat atau kesimpulan moral. Contoh, apabila terpelihara lidah, nescaya dapat darinya faedah. Nada bacaan harus beralun, perlahan dan mendalam, sesuai dengan sifat gurindam yang berunsur agama dan budi pekerti. Tujuan tekanan adalah untuk menunjukkan mesej moral agar pendengar insaf dan mengambil iktibar. Seterusnya, tekanan pada syair rangkaian pertama. Tekanan diberi pada perkataan bernilai moral dan kasih sayang seperti anak kanda, ayah dan bonda. Tujuannya untuk menunjukkan mesej nasihat dan rasa kasih sayang ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Nada bacaan adalah lembut, tenang dan penuh kasih sayang, tidak terlalu kuat, sesuai dengan sifat syair yang mendidik dengan kelembutan. Tekanan di hujung baris terakhir setiap rangkap menegaskan maksud dan memberi kesan mendalam kepada pendengar. Tujuan tekanan adalah untuk menghidupkan emosi, kasih sayang, tanggungjawab dan keselamatan dalam kehidupan seharian. Dan tekanan yang terakhir pada seloka rangkaian kedua. Tekanan suara digunakan untuk menunjukkan unsur sindiran dan pengajaran. Perkataan seperti budi, rugi, menanggung diberi tekanan untuk menggambarkan kebodohan dan kealpaan watak. Bacaan perlu bernada sinis, sedikit lucu tetapi berhemah. Tekanan di akhir setiap rangkap menegaskan akibat perbuatan bodoh, misalnya awak rugi, orang yang untung. Tujuan tekanan adalah untuk menimbulkan kesedaran dan menyindir perlakuan manusia yang mudah tertipu atau berlagak pandai. Seterusnya kita lihat pula intonasi. Intonasi bermaksud turun naik nada suara ketika mengucapkan sesuatu ayat atau frasa. Terdapat pelbagai intonasi pada ayat dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh, dalam ayat penyata mempunyai intonasi yang menurun pada hujung ayat. Seterusnya kita lihat intonasi dalam gurindam, iaitu dalam rangkap yang kedua, menggunakan nada yang lembut dan sedikit tegas pada perkataan jahat. Hal ini menunjukkan peringatan kepada pendengar supaya berhati-hati. Seterusnya kita lihat pula intonasi dalam syair, iaitu dalam rangkap yang pertama menggunakan intonasi yang lembut dan juga penuh kasih sayang kerana syair ini berbentuk nasihat ibu bapa kepada seorang anak. Setiap rangkap dibaca dengan nada yang menurun di hujung baris dan menekankan perkataan seperti nasihat untuk menunjukkan nada menasihati. Dan yang terakhir, kita lihat pula intonasi dalam seloka. Intonasi dalam seloka menggunakan intonasi yang berirama dan bersahaja kerana seloka berunsurkan sindiran dan juga jenaka halus. Ada naik turun nada untuk menggambarkan kehairanan, sindiran dan juga pengajaran. Sebagai contoh, pada baris yang kedua dalam rangkap yang saya sertakan, menggunakan intonasi sedikit tinggi di awal dan menurun di hujung untuk memberi kesan lucu dan juga sinis. Dan yang terakhir iaitu kelantangan. Kelantangan bermaksud tahap kuat ataupun perlahan suara seseorang ketika bertutur, membaca ataupun berucap. Dalam konteks sebutan atau pembacaan karya sastera seperti syair atau seloka, kelantangan merujuk kepada kuasa suara yang digunakan untuk menyampaikan maksud, emosi dan suasana sesuatu teks. Pertama sekali kita lihat kelantangan dalam gurindam.
pada permulaan dalam gurindam menggunakan kelantangan suara yang sederhana bagi menarik perhatian pendengar, dan pada bahagian yang tengah, kelantangan sedikit kuat bagi menekankan mesej yang penting ataupun teguran, dan pada bahagian yang terakhir, kelantangan menjadi perlahan dan lembut untuk menunjukkan penutup nasihat dan keinsafan. Seterusnya, kelantangan dalam syair. Dalam syair menggunakan kelantangan sederhana sehingga perlahan. Suara yang jelas tetapi tidak menjerit supaya menggambarkan kelembutan ibu bapa. Memastikan sebutan jelas dan tempo bacaan perlahan untuk menimbulkan rasa nasihat dan juga pengajaran. Okey, baiklah. Yang terakhir iaitu kelantangan dalam seloka. Dalam seloka menggunakan kelantangan sederhana sehingga sedikit kuat. Dalam seloka juga menekankan suara pada perkataan penting seperti pak pandai, dagang, haram supaya pendengar rasa nada sindiran ketika berseloka. Sampai di sini sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu kelemahan kami sendiri. Sekian, terima kasih.